Mesti awak rasa perempuan lain cantik kan? Mana ada. Sebab awak tak cakap saya cantik pun hari ni. Awak cantik lah hari ni. Tak ada, awak tak puji pun. Awak masuk kereta, awak terus tanya, kenapa ada stiker-stiker? Awak tak cakap pasal cantik tau. Awak tahu tak effort saya untuk cantik hari ni berapa lama? Since daripada pukul 5 tau. Walaupun saya make up hanya 15 minit. 15 minit awak make up? Lama je awak make up dah bawa lama sangat make upnya. 15 minit lama awak. Lama tu. 15 minit make up lama? Yo. Kepala otak engkau. Dah rasa tak nak cakap dengan awak dah. Awak pergilah cari perempuan yang boleh make up dalam masa 2 minit. Sorry tu. Kan kau kan suka perempuan natural. Yelah, aku bukan natural. Ha? Teran? Teran berak? Terai? Dah lah pekak. Kau yang handsome ke? Kau dah lah pekak. Lepas tu kau tak puji aku cantik. Kau ingat aku tak ada effort ke untuk make up? Untuk bercantik-cantik. Dia cantik. Saya kalau orang cantik saya tak puji. Saya jadi maksudnya perempuan semua cantik lah sebab kau tak pernah puji perempuan. Ibu mak saya. Ibu mak saya saya tanya. Sedara cakap dengan awak dah saya dah kecewa. Ibu mak saya pun saya tak puji. Saya kecewa. Oh, faham patutlah kan. Patutlah Nanti kata saya awak tak akan- pernah saya like akan- perempuan saya lain akan- punya saya video. akan bercakap. Patutlah awak kata awak tak pernah like perempuan lain punya video. Sebab perempuan tu cantik lah. Sebab awak tak Ya, pernah ya, puji. ya, Dah ya, ya. saya tak nak cakap dengan awak. Ya. Aduh, bukan nak dulu. Kiri dah bodoh. Kiri je. Ya. Kanan nak gimana? Kan nak pergi balik rumah saya kan.